Hello assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat petang. So hari ni view lain sikit aku bawa berjalan ke Terengganu guys. So esok, boleh jom. So okay, aku bawa lepas sarapan dekat apa tu di Ariana. Bawa sarapan pagi. Sarapan pagi aku tak adalah sarapan pagi sangat. Sekarang dah pun nak dekat tengah hari 11.40. So misi aku dalam video ni, misi kita ke mana Mirul? Misi kita kali ni? Nak scuba. Itu yang kita nak cuba kali ni. Scuba guys. Kali ni aku buat view lain sikit. Itu kepentingan layan benda penaklah tu Day trip. Day trip. Apa benda Pulau Pendidikan. apa tu benda? Snorkeling. Snorkeling. Kali ni try scuba pula. Discovery scuba. Video kali ni aku akan share lah. Aku cuba-cuba untuk share apa benda, itinerary yang aku buat, berapa modal dan apa bestnya scuba kot. Sebab kata kawan aku best, aku tak nak buat, dia pun tak nak buat. So kita cuba. Okay, sekarang kat Kuala Dungun kot aku rasa. Sementara nak tunggu check in, diorang pusing-pusing lah. Pusing-pusing pantai ni sebab hari pun tak berapa panas. Daripada KL gerak tadi pun hujan je. Hujan sepanjang jalan, gerimis. Dan petang ni akan ada, bukan kelas, apa panggil petang meeting untuk scuba tu. Scuba dia kena meeting dulu. Dia nak check kesihatan dia, bukan Tak tahu. Tak tahulah benda apa. Nanti kan aku tunjuk lah ke korang. Okey, benda random benda yang randomnya, tiba-tiba jumpa terowong. Dia dekat dengan homestay kita orang, terowong Bukit Tebuk ni. Nampak tu 19.36. Aku tak tahu boleh masuk kereta ke tak. Kita try Okey, habis dah tour kita. Sialah, tak ada apa. Ada rumah orang. Ada rumah orang. Terus endless. Terus habis. Dia korek je man. Ada korek atas tu. Wih, betul tu 3 tu tepi tu. Tak bahaya tu dia korek minum. Serius. Memanglah kat end. Macam nak jalan. Apa dia? Sini. Okay, ni adalah liability release yang perlu sign. Okay. Aku dekat scuba, Viking Scuba. Ini buat discovery untuk first time. First timer punya try nak cuba-cuba. Sebab dah habis try nanti kita ambil yang fully pula mungkin lah kita fikir next step pula. Ambil basic. Kau ada rezeki lah. Lesen scuba lah kan panggil dia. Basic scuba. Mana tahu boleh pergi ke luar pula ke, rezeki terpijak je kita boleh lah buat kan. Tapi bangunan dia ni nampak macam baru. Dia baru ke? Kan? Sebab nampak macam bangunan baru. Lepas tu belakang aku tu ada jugalah jual equipment macam gas cukup aku rasa. Dia penting geram. Apa gini kan? Boleh settle tak? Kita cuba. Dia kena ketat ke? Okay, alhamdulillah settle dah meeting tadi. Meeting ke? Lebih kurang lah.
Okay lah, ada belajar benda basic tadi di dalam bebek. Sekarang aku dekat Kimili Celup Tepung. Kita try makan celup tepung kat petang ni. Okay, kat Kimili ni dia kena order Ikan saya tak nak. Awak ambil lah. Awak nak ikan. okay, boleh. Dia order macam gini guys. Tak ada pilih-pilih lah. Pilih di sini apa yang kau nak. Apa yang pilihan kau buat ni? Tak cukup satu. Nah, dua. Makan kau. Tak cukup sotong tadi. Patutlah RM25. Rupanya besar bapak dia. Ikan 3 ekor. Nasib baik udang 2 ekor je. Ikan je lah. Makan. Siapa dia? Okay, makan-makan guys. Ui, ya Allah, sedapnya. Okay, alhamdulillah sedap. Pada aku sedap. Untuk tekak aku yang bukan makanan reviewer ni, review makanan ni, aku boleh bagi rating 7, 8. Tak pandai bagi ni lah rating makan. Tapi tak apa. Aku just bawa korang je bersama aku. Kita buat sesingkat boleh lah aku punya vlog ke scuba diving aku ni. Gitu. Oh, patang-patang ramai orang kat sini. Dekat tepi pantai Dungun ni. So sekarang member aku mencari aiskrim. Mana aiskrim? Dia dah habis, dia nak tak boleh makan. Lepas tu dia tak open langsung dengan dia tu. Selamat pagi. Okey, so hari ni pukul 7.30. Kata instruktur semalam kena dekat sana sebelum pukul 8. Okey. Sekarang sebab daripada homestay, ni homestay kita orang. Daripada homestay ke tempat tu dalam 7 minit, 5 minit. Tak jauh pun. Okey. Sekarang aku tengah tunggu kawan aku. Sekarang bila kat sana, aku cuba share sebanyak mungkin lah footage dengan korang, so that siapa yang pernah teringin nak buat scuba ke, discovery scuba ke, mana nak tahu video ni boleh tolong kawan-kawan juga. Aku tak pandai nak explain banyak sebab aku daripada dulu memang explain pasal motor, jadi aku nak try pelbagaikan lagi lah untuk siapa yang tak tahu pasal aku punya content YouTube aku ni. Hi, good morning. Saya buat konten dulu. Hello. Okay, dekat Viking Scuba guys. Tempat yang meeting semalam. Okay, instructed by Padi. So perasaan kau okey ke? Semangat? Semangat? Macam tu lah. Aku dah tiba semangat ni. Nampak? Datang gila aku ni kan. Dan kena turun bawah sana. Boat kita orang kat bawah sana lah. So aku ada standby 360 ke? Betul belah sini. Betul belah sini. Macam tu lah lebih kurang. Assalamualaikum. Pagi. Morning. Duduk dulu. Dah sarapan siap-siap. Sarapan siap-siap. Okay, duduk lah. Nama apa lupa tanya semalam? Mat. Baik. Duduk lah. Kamu pergi sekali ke? Saya pergi. Oh, okay. You going diving? Yes. Discovery. YouTube? Discovery Discovery Scuba. Oh, yeah, no. The basic one. Going fun then? Fun diving. The best, the try one, higher one. You go first time try? Yeah, first time try. Yeah. Where are you from? Holland. Holland. Wow. And you? From here only, Malaysia. Oh. First time It's trying. good that you try. If you like, you have whole country to go diving. Really? Yeah, it's beautiful. You could go to Perhentian, to So the license can use everywhere. License tu Malaysia tu. If you get Open diving. your body over the water. Oh, I see. Not okay, the okay. discovery, but you can now see if you like. I see. Testing. Yeah. Okay. So you every time scuba diving or Oh, for 18 years, 18 years already? but only 109 dives. So only on holiday. Only 109. Only on holiday. Yeah, Only 18 holiday. years. In 18. Okay. So I'm the noob one here. Yeah. First time. But you come prepared with. Yeah, I Even do. a microphone. Yes, I doing YouTube. Ah. Just started YouTube. Okay, so I Yeah. can watch. So I make water first. Yeah. Do your thing. Day,
there Usually I party, just no party. concerts? Just a concert, but me I mostly go travel, just go with my friend. Holiday. Yes, mostly holiday. Yes. Okay, boleh Mirul turun dulu. Oh aku Rahim. Siap, morning. Morning. Di boat kedua. Boat kedua. Okay. Lady. Ambil sikit dari air mesin. Ya saya. Okay, saya sini. Okay. Masuk ni 360 pula. Ni 360 pula. Nak play safe kena main 360 pula. Okay, boleh duduk. Yang ini Amirul. Amirul je. Oh, Anis yang sana. Okay. Bila dah dapat macam ni aku dah scary lah ni. Takut dah aku. Okay, sekarang dah gerak. Dia punya ombak bergaduh serius bergaduh. Bye bye. Aku takut jatuh. Dia tengah bertai. Cukup dah satu kesan ketai. Alright guys, tak apa. Tak payah tak puas. Saya nak briefing sikit. Alright, untuk pagi ni kita akan pergi Pulau Tenggol lah. Alright, untuk kru pagi ni saya sebagai dive master training Mat, panggil saya Mat je. Dia tak Judin. Instructor dia akan mengajar advance. And then Kamal dia akan handle DSD lah. Saya akan assist Kamal. Okey, perjalanan ke Pulau Tenggol 45 minit ataupun 50 minit. Kita tengok keadaan laut macam mana. Okey. Nanti ada apa-apa persoalan kita tanya je lah. Kita ada 5 kru kat atas tu. Tanya je. Okay. Alright. Boleh. Thank you. Thank you. Sampai dah Pulau Tenggol. Ombak gelora gila weh. I'm all the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave me picturing, 'cause my reality ain't your reality, no. Sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with me. Alhamdulillah
settle. Sekarang makan pula kan. Lepas tu ada lauk. Okey dah. Siap lauk. Ya, okey. Makan nasi dagang dulu. Okey, pengalaman macam mana? Hari ni. Macam. Jadi sini okey ni. Boleh repeat license tak? Open water. Motor insyaAllah. Next year. Next year. Tapi menarik lah sini. Raya luar biasa. Okay, tak apa. Nanti kita ambil kat Maldives je. Macam ni dah. Tidak. Ambil kat Maldives. Tidak. Jauhnya. Tak payah ambil kat Maldives. Kita buat fun dive kat Maldives. Korang best lah aku ni. Ada ikram kita tak ada lah. Kita buat biasa-biasa je. Mana kan? Suka pula juga. Mana boleh pandai-pandai. Kena ada lesen. Tak kisahlah apa nama dia pun, yang tahu yang sekarang macam sekarang. Macam aku dah habis. Tapi untuk abang-abang ni, dia ada dive lagi. Awas siut. Oh syok. Luar ada dive lagi. Kau tu pakai dalam Pakai apa? Sudah turun. Okay. Long. Just say Berikut. Aku nak celup tapi tak berapa nak berani. Kita jumpa Wesak Polo. Oh. Ocean Nine Cik Wang. Terima kasih bang. kena buat lesen pula ah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Bang. Kepala jaga kepala. Kepala. Hai. Macam mana kak? Ha? Jumpa apa? Macam kita orang atas-atas jumpa ikan biasa lah kak. Tak jumpa. Bobo ada. Bobo tu ambil dekat comel. Joki kat bawah pun tak ada, tak payah. Tadi diorang jumpa ni apa tu? Jumpa shark lah tadi diorang. Yang lagi dalam tu lah. Betul. Betul. Tu yang diorang cerita tadi tu. Ni siapa sebagai minjam. Okey juga. So okey, alhamdulillah. Sorry bad light lah, tapi tak apa. Settle. Mandi, siap-siap. Dan sekarang aku nak jumpa abang-abang aku, nak cakap terima kasih. Sebab first session kan. Bukan session, first cubaan kan, scuba. Jadi pada aku, kita berterima kasih lah kat dorang. Nanti manalah tahu rezeki datang lagi ke kan. Tak tahu. Panas babe. Tak rasa babe.
Apa yang mencari? Scuba. Viking scuba. Tu ayat dia. Power. Bang, saya bergerak dahulu. Terima kasih banyak Wai. Terima jumpa lagi Wai. InsyaAllah. Bos, terima kasih bos. Tak mahal banyak dah, kurang tu kan. Tak ada. Okey. Okey sangat. Okey sangat. Okey. Check link ya. Baik. Betul lah tu. Nak kena check tinggal baru boleh balik. Okey. Saya balik dulu. Alright, okay bro. Okay, jumpa lagi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okey, terima kasih Wai. Selamat. Terima kasih. All the best for water. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya bang, gerak dulu lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ni barang siapa? Bukan? No. Ke ni. Itulah akak yang tadi tu. Oh, tapi dia esok ada lagi. Esok. Lepas dah kepenatan dan penatan kelaparan, kita makan esok pula. Di mana belakang sini macam panas Dalam tu. Ramai tak? Dia ada ni gak Okay lah, pengalaman aku untuk first time scuba shock. Itu je nak cakap, memang best. Luar biasa lah. Selalu orang buat apa tu panggil, snorkeling kan. Tapi buat scuba pada aku mahal yang berbaloi. Sebab korang tengok ikan lebih dekat, coral lebih dekat. Cuma dalam masa yang sama korang struggle sebab benda tu baru. Jadi korang nak kayuh lagi, nak apa tu, tengok ikan lagi, nak kontrol nafas lagi. Tapi alhamdulillah lah, okay. Shock, memang shock. Apalah, aku nak makan dulu lah, lapar tu. Sekarang kita tengok makan apa sampai Makan sekali. Aku tak makan Habis ke jangan tak sampai KL malam ni dah. Bukan. Jangan kejap-kejap berhenti aku pening. Aku risau ni sekarang. Boleh bagi straw lebih tak? Nak straw? Dalam ni daging, luar ni seketul-ketul ayam. Ketul ayam. Satu tulang daging tak? Gila. Sedap. Kau letak apa nak bagi pedas? Benaklah ni. Satu je, jangan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebab tekan tak? Okey. Ini yang ditunggu-tunggukan. Miro kata paling sedap. Dia punya sumsum. Okey. Aku udak-udak dulu. Dalam tak benaklah ni? Ni. Sedut je, dia lembut. Baik tak? Baik. Oh, baik. Baik. Betul. Ini sedap ni. Baik. Dia punya bunyi dia Sedut tahan. kuat sikit geram. Tak, dalam kuat. Itu iklan takkan mic tu. Kau tak bunyi Kan dulu ASMR. Sedap kan? Ini kalau makan setiap bulan ni Oh, tak boleh, tak jadi cukup lah 3 bulan tu hospital tu. Kolesterol naik tu.